bagaimana ketika mana Turki mula membawa semangat keturkian. Ini yang bawa yang Turks inilah. Kemudian Arab mula membawa semangat kearaban. Mereka mula membuat Angkatan Pemuda Arab, Al-Istilahi, ni gerakan-gerakan depa, Al-Qattani, ni semua geng-geng pemuda-pemuda Arab yang masa tu masih duduk bawah Osmaniah. Osmaniah masih ada. 1820-an ni. 1820-an sampai 1860-an ni. Masih ada Osmaniah. Tetapi ketika itu kebencian orang Arab terhadap orang Turki meluap atas dasar kemasukan orang British yang mai cucuk dan sebagainya. Antaranya juga itulah apa nama ni, siapa yang cucuk Syarif Hussein tu, Lawrence of Arabia dan sebagainya. Bukan nak kata dia seorang, ramai lagi lah yang mai bagi tahu macam mana lah orang Arab ni, Quran bahasa Arab, Nabi bangsa Arab, bahasa syurga bahasa Arab, Kaabah terletak dekat Arab. Tiba-tiba nak duduk bawah orang Turki. Di pihak Turki pula mereka mula mempersoalkan sesama mereka, bagaimana kita ini hilang, kita ni terlalu menjadi pembela kepada Islam sampai kita hilang Turki kita. Masa tu khalifah pun, para pembesar ulama semua cakap Arab ke masa tu kan, walaupun orang Turki tetapi mereka ni kearaban itu. Sampai kenapa kita perlu menanggalkan Turki kita, kerana kita hanya menjadi penaung kepada khilafah agama ini. Persoalan itu timbul. Maka era itu tuan-tuan genting keras perseteruan di antara Arab dan juga Turki. Itu cerita dia tu. Dia pernah berlaku benda ni tu tuan-tuan. Benda ni pernah berlaku zaman Umayyah. Umayyah. Yes, era itu. Era pertempuran di antara Parsi dan Arab. Ini dulu. Sampai keluar hadis-hadis palsu. Inna Allah azza wa jal idza ghadab fa anzala al-wahyu bil farisiyah. Allah bila Allah marah, Allah akan turunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Dan bila Allah redha, Allah akan turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Ini hadis palsu lah. Tapi masa itu perseteruan di antara Parsi dengan Arab. Era yang saya bincangkan ini adalah yang saya sebut ni adalah era penghujung Uthmaniyah. Ini saya ingat ini respon, nak salah orang Arab pun tak boleh. Respon para pemuda Arab di atas tindakan angkatan The Young Turks ini. Bukan saya kata Atatürk ni betul tak betul, ni sama saudara ni dia telah meninggal dunia. Cuma cerita dia, persoalan dia, adakah dia itu membenci Islam ataupun dia membenci Arab? Bila mana dia menukarkan azan dalam bahasa Turki, adakah kerana dia faham, kerana dia faham sebab azan itu bahasa Arab, aku tak suka Arab, aku Turki, ataupun sebab dia terlalu nasionalis sampai semua benda Turki. Make sense. Ini bukan soalan dia betul dia salah lah. Cuma saya cuba nak membaca dalam dimensi kerangka dia tu. Sebab dia adalah orang yang dia kata tak apalah kalau aku nak hilang separuh daripada Uthmaniyah pun, selagi mana wilayah koheren yang ras Turki ini kekal milik aku pertahankan. Apa nak ambil tempat-tempat lain Cyprus dan sebagainya tu, ambil lah. Aku jaga yang ni, yang aku punya. Dan akhirnya dia digelar Atatürk lah. Cerita pasal dia tu panjang, saya bahas dalam buku saya tu. Tapi dalam buku tu saya tak bahas dalam ayat tak terima kuwak semua tu cerita tu 80-an. Ni 2026 kita tak bincang dah yang tu. Baik. Tak apalah, jangan bergaduh sajalah. Tapi saya ingat orang yang mengkritik beliau pun mungkin ada hujah juga kot, sebab dulu masa beliau jadi pembangkang, beliau dahsyat juga bubuh tun masa tun pergi ziarah tu kan. So kena balik lah. Macam tu sajalah. Saya ingat macam tu lah kot. Tuan-tuan tengok ada video lama tu. Datuk Seri Anwar dia kata kat Tun pergi ziarah Atatürk sebagainya. Atatürk ni sekular. Hari ni dia bila dia jadi Perdana Menteri, dia kena ziarah lah. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tak duduk kat posisi tu, kita boleh bercakap kan? Bila kita dah duduk, baru kita tahu aku nak buat apa. Aku dah duduk posisi aku mewakili kerajaan, mewakili negara. Takkan aku nak buat kerah, aku tak mau pergi. Sekejap lagi dia efek ekonomi ke, efek apa ke kan. Jadi ada benda yang kita boleh tasamu, tolak ansur. Masa Nabi nak hantar surat kepada Gubernur Rom, ingat tak sirah sebut kan? Para sahabat beritahu, ya Rasulullah, kerajaan Rom tak akan terima surat melainkan illa bi khatam, melainkan surat itu kena ada cok mohon. Kalau surat saja bagi dia tak buka, tak baca. Maka Nabi tanya sahabat, cok mohon macam mana? Baru sahabat terang. Maka Nabi kata buat satu. Maka dia pun buat cincin Nabi tu jadi khatam.
jadi cop. Cincin Nabi SAW tu jadi cop. Maka Nabi buat. Maknanya bila para sahabat beritahu, ya Rasulullah ikut undang-undang Rom, depa tak terima surat melainkan dengan cop. Bahasa kita letterhead lah. Macam tu lah kan. Melainkan kena ada cop rasmi. Maka kalau Nabi seorang yang emosi, Nabi kata, aku Rasulullah, aku utusan Allah. Depa siapa? Kenapa guna dengan cakap depa? Aku tawakal kepada Allah, aku hantar surat ni. Kalau Allah kata sampai. Kalau Allah kata buka. Betul lah di sudut akidahnya. Tapi Nabi SAW nak ajar kita, ada part of dalam dunia ni yang ada rules yang we need to follow. Kalau dia tidak menjejaskan akidah, dia tak merosakkan everything, tak ruin apa-apa undang orang lain, kita follow sajalah. Kan? Selagi mana tak ganggu akidah, nak menunjukkan Islam ni bukan main nak bengih, nak melompat, nak maki aku Islam ni main. Kalau peraturan itu selari dengan norma kita, nak menunjukkan kita bukan main barbarik, nak hantam semua benda kan? Tidak. Maka itu yang agama ajak kita. Maka kita ikutlah. Jadi saya takat itulah. Tatuk